So hi semua, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak bagi macam sikit information lah macam mana aku mula-mula start YouTube kan. Masa mula-mula I start YouTube, I thought macam okay, benda ni senang je lah, boleh buat, just record and then upload. Rupa-rupanya tak, susah gila. Okay, nak kata malu tu malu juga, awkward pun awkward juga. Tapi tak juga kalau in real life, contoh macam dekat universiti ke, kalau buat presentation ke apa-apa kan, aku okay je, tak adalah masalah apa pun, seriously. Tapi bila bercakap depan kamera kan, ambil masa jugalah untuk biasakan diri, susah. Rasa dia memang lain gila. Dah lah tak ada audience, lepas tu tak ada reaction, lepas tu kita cakap dengan kamera sorang-sorang je. Macam mana boleh jadi gila, faham tak? Awkward, takut, semua ada. So YouTube ni bagi aku macam bagi satu perspektif lain untuk tingkatkan aku punya confidence. Korang faham tak? Sebab kalau kita bercakap dekat luar presentation ke apa ke dah biasa, tapi bila bercakap dengan kamera ni dia lain cara dia. Tapi slowly buat video banyak kali, perlahan-perlahan, step by step, slowly nampaklah perubahan tu. Okay, korang pun akan perasan yang I cakap dengan kamera pun macam macam dah bunyi macam dah natural sikit lah kan daripada before, macam robot. Benda pertama yang bantu I adalah kita tak boleh rasa diri kita ni perfect. Okay, akan selalu buat kesilapan dan korang jangan takut untuk buat kesilapan tu. So first thing first, untuk biasakan diri, record diri sendiri, tapi bukan upload pun. Korang just macam record and then korang review balik and then tak payah upload. Korang macam review diri korang sendiri, faham tak? So slowly korang akan biasa bila korang praktiskan benda ni. So masa time ni korang boleh setkan korang punya background, kamera korang angle macam mana, lighting macam mana, suara korang macam mana, okey ke tak, semua. So masa ni lah korang adjustkan diri korang, and at the same time korang practice lah bercakap depan kamera yang walaupun depan ni tak ada orang kan. So benda kedua yang bantu I untuk lebih macam more natural bercakap depan kamera adalah korang planning konten korang betul-betul. Sebab masa yang I buat step pertama tadi, bila I tak ada structure dalam I punya video lah kan, dia macam berterabur sikit tau. Bila review video yang kita try and error tu lah kan. Tapi bila I cuba untuk plan, structurekan my content, tahu apa nak cakap, then dia punya content tu flow dia lebih cantik sikit. So dengan planning yang betul, korang takkan ulang semula apa yang korang cakap, dan juga memudahkan lah sikit korang untuk bagi tahu penonton apa yang korang nak sampaikan dengan lebih detail. So untuk content planning ni pun aku dah cuba macam-macam cara, tapi yang sesuai dengan I adalah I gunakan Notion. Kalau korang tahulah Notion tu kan. So what I do is, dalam Notion tu I ada buat satu macam page. Okay, dalam page tu I akan senaraikan apa sahaja konten yang terdetik dalam otak I, whether yang tu dia make sense ke ataupun tak make sense sekalipun, apa yang terdetik korang just listkan. And then lepas korang listkan dia punya idea tu, korang kembangkan lagi dia punya content. Contohnya untuk video thrifted bag collection yang I pernah buat sebelum ni, so I tunjukkan lah dia punya ni. Apa yang I kembangkan adalah idea untuk thumbnail. So korang cari je apa-apa video yang berkaitan dengan video yang korang nak buat dekat YouTube, thumbnail yang lebih kurang macam korang nak buat, tapi tak bolehlah sama kan, tu kira tiru. Dia macam idea saja. So korang letak dekat situ, and then korang tulislah dari mana idea korang dapat benda ni, macam mana nak organisekan content tu, tunjukkan bag satu-satu ke macam yang aku tunjukkan dalam ni lah. And then main point apa yang korang nak cakap. Lepas tu korang expand lagi tu dalam, korang boleh directly buat script terus, either dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Melayu, ikut suka korang lah. Mana-mana yang korang suka mix pun boleh, ikutlah kan. Lepas tu gambar apa yang korang nak letak, closing apa yang korang nak cakap, lepas tu visual elements yang korang nak includekan, shots
every bag ke apa ke kan. Ini contoh lah. Okay, semua korang boleh plan dekat dalam Notion ni lah. And then korang boleh plan bila korang nak post, konten mana yang korang rasa priority dia lagi penting. So dekat sini korang boleh macam monitor konten apa yang korang dah release, konten apa yang korang nak release, dan apa yang korang tak nak release langsung. Macam tu. Dan bila korang dah buat skrip, korang dah tahu apa yang korang nak buat, so macam lebih teratur sikit. Dan tips yang seterusnya untuk korang supaya tak malu depan kamera dan tak kaku adalah korang cari kawan yang memang extrovert, yang memang suka join vlog. Macam aku, kalau korang tengok konten-konten aku sebelum ni, aku ada kawan macam Suraya, Aida. So diorang macam memang suka masuk dalam kamera, diorang tak malu dengan kamera. So bila diorang hyper, korang pun hyper sekali, faham tak? Korang pun takkan jadi malu juga. So pentingnya untuk korang cari kawan-kawan yang memang tak malu dengan kamera, extrovert, yang boleh berinteraksi dengan kamera juga at the same time. So kalau ada masa korang buat vlog, korang boleh lah macam naikkan sikit confident korang tu kan. Nak lagi bila I faham nak bercakap dekat luar buat vlog kat luar tu susah, berseorangan pula. So kalau korang nak praktis, korang ajaklah kawan yang memang suka bercakap depan kamera. So tips yang lain aku boleh bagi untuk lebih natural depan kamera adalah yang ni, ambil masa jugalah. Okay, korang kena rakam video bila mood korang tengah okay? Jangan paksa diri sangat. So macam aku upload seminggu sekali. So tak semestinya I akan set untuk record video hari Khamis je. Mana tahu hari Khamis tu tanta I bad mood, I tak ada mood nak record, ada something happen yang buat I sedih. Kita tak tahu kan. Dalam seminggu tu I pilih lah hari apa, tapi tak fix, faham tak? Sebab kita tak tahu bila mood kita okay kan. So korang pun boleh set juga time macam tu. Dan yang next punya tips adalah kita kena ada mindset yang kita tengah bercakap dengan orang instead of kita bercakap dengan kamera sahaja. Yang ni pun ambil masa juga untuk biasakan diri. Tapi korang kena cubalah, kena biasakan diri. Ataupun korang buat je lah mindset macam kita tengah bercakap dengan kawan sekarang ni. So macam lebih natural sikit kan. So sekarang ni I bersyukur gila lah sebab I amalkan tips yang awal daripada awal tadi, yang record tapi tak nak post, and then slowly pelan-pelan buat step yang lain. Lama-lama I lebih natural lah depan kamera ni. Korang pun boleh nampak kan. So honestly, YouTube can help you gain confidence in different way, dengan cara yang lain lah, dalam perspektif yang lain berbanding dengan yang korang. Sebab kalau kita bercakap pasal confident, mesti orang akan cakap, oh bercakap depan orang tapi depan orang yang betul-betul orang. Tapi bila kita cakap confidence yang depan kamera ni, dia lain sikit cara dia, tak sama dengan gain confidence bila bercakap depan crowd yang memang real punya crowd lah, macam presentation apa semua kan. So ini adalah tips yang aku boleh bagi untuk korang lah untuk overcome this problem. So okay guys, itu je untuk video kali ini. Yes, mula-mula memang korang akan rasa awkward. Dekat mana-mana pun YouTuber pun akan cakap benda yang sama. Video pertama memang macam robot, tapi trust me, lama-lama you akan biasa bila korang selalu buat konten. So itu saja untuk video kali ni. Thank you so much sebab dah luangkan masa untuk tengok aku membebel. Cuba dan terus mencuba. InsyaAllah korang akan get better lah dalam membuat konten. So mula perlahan-lahan, buat korang punya plan, grow step by step, okay? So bye korang, see you in my next video. Bye bye.